sore bersapile. Dalam hal ini, saya ingin merakamkan setinggi penghargaan dan tahniah kepada Pertubuhan Taring Harimau Fighters Academy selaku penganjur utama dan semua perguruan, persatuan dan akademi silat yang bersatu hati, yang bersama-sama menjayakan program berskala besar ini. Menghimpunkan lebih 1,000 peserta, jurulatih dan penggiat silat bukan kerja kecil. Ia menuntut kepimpinan yang jelas, pengurusan yang kemas dan kecintaan yang tulen terhadap seni warisan bangsa ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi pihak kerajaan negeri, saya ingin menzahirkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak penganjur dan semua yang terlibat yang telah menjadikan Kedah sebagai medan penyatuan persilatan, dan syabas saya ucapkan kerana telah membuktikan bahawa silat masih relevan, masih hidup dan dihormati. Semoga silat terus dipelihara, semoga warisan terus dijaga, semoga benar apa yang dikata, takkan Melayu hilang di dunia.